Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan berjalan ke muara, jangan dilupa ikan tenggiri. Daripada bunyi suara, rasanya kenyang makan tengah hari, betul tak? Alhamdulillah. Apa khabar semua? Boleh kita teruskan? Baik. Bismillah wa salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada kekanda saya Ustaz Madia, masya-Allah. Dialah MC, dialah tukang angkat mic, dialah tukang buat backdrop, dialah segala-galanya Ustaz Mat ni, masya-Allah. Dia memang pencinta IKN. Dulu dia pernah balik ke JAKIM, selama dia balik ke JAKIM, setiap hari dia asyik duk meratib IKN. Akhirnya dia dikembalikan kepada IKN. Daripada IKN dia datang kepada IKN, dia kembali. Alhamdulillah. Saya amat seronok temu dengan beliau hari ni. Saya dipaksa datang ke sini. Dengan dia cakap kat saya tak pernah buat tazkirah macam ni. Tazkirah ada 6 potongan. Kena berhenti, lepas tu kena sebut. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ini satu-satunya Ustaz Mat. Saya dengan dia lama dah, Masya Allah, daripada 2011. Dulu duk kenal dia. Asal jumpa dia dulu mesti dia cakap saya, Ustazah ni asal jumpa saya mengandung. Tapi tahun ni tak mengandung Ustaz. Alhamdulillah. Pencen dah. Baik. Yang amat saya hormati Yang Bersara Dr. Nur Aslina binti Bahakudin, Pengarah Institut Kanser Negara, Yang Bersara Timbalan Pengarah Institut Kanser Negara, Ketua-Ketua Jabatan Pegawai Kanan, seterusnya warga kerja IKN yang saya kasihi dan moga-moga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah petang ni, insya-Allah dalam senggangan masa yang ada kita nak berkongsi tentang 3 serikan di syurga. Inilah inspirasi perjuangan Nabi SAW dalam sebuah perjalanan jiwa menghidupkan semangat perjuangan kasih dan keteguhan iman yang diwariskan daripada baginda Nabi SAW kepada umatnya. Dan di sini kita hari ini, alhamdulillah, untuk kita menilik yang pertamanya, kita nak membicarakan tentang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dengan cintanya yang senantiasa menenangkan Nabi SAW. Baik. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, hari ini bila sebut tentang isteri Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai isteri Nabi? Siapa boleh jawab, kita bagi satu nasi, lepas tu boleh balik, tak ada masalah. Boleh. Ustaz Mat tak boleh kata apa. Saya yang pegang mic hari ni. Okey, isteri Nabi berapa orang? Come on. Dia pun buat tanya orang sebelah pun tak tahu masalahnya. Tak apa. Kita ni bukan semua benda kita tahu. Alhamdulillah, Google memberi kerjasama dengan sangat baik. Alhamdulillah. Betul kan? Tak apa. Kita suka, tak ada masalah. Baik, isteri Nabi ada 11. Yang pertama namanya Khadijah. Yang bongsu namanya, hati dia je nyambung kan? Yang bongsu namanya Maimunah. Khadijah, Maimunah, ini 2 orang yang dikebumikan di Makkah. Dan bakinya itu semuanya dikebumikan di Madinah. Dikebumikan di perkuburan Baqi'. Hanya Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Maimunah itu dikebumikan di perkuburan Ma'la, berada di kota suci Makkah. Daripada 11 orang isteri Nabi, ada pandangan mengatakan 9, ada pandangan mengatakan 15 dan 13. Semua ada riwayat masing-masing. Cuma kita hari ini cenderung kepada pandangan mengatakan 11 orang. Daripada ramai-ramai, yang paling panjang umurnya bernama Sayyidatina. Ini namanya rancangan. Ustazah tanya, Ustazah lah jawab sendiri. Itu biasa di mana-mana. Sayyidatina Maimunah, panjang umurnya, Sayyidatina Ummu Salamah, panjang umurnya sehingga 90 tahun. Dan beliaulah yang terakhir sekali wafat dan dikebumikan di Madinah. Dalam ramai-ramai isteri Nabi ni, yang pertama namanya Sayyidatina Khadijah. Inilah isteri pertama dan satu-satunya daripada 11 orang isteri ini yang memberikan anak kepada Nabi SAW, dan seorang lagi diberi dan dilahirkan oleh Maria Qibtiyah. Daripada 7 orang anak Nabi. Siapa anak Nabi kita, tuan-tuan?
Dia mula. Anak Nabi kita. Betul. Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum dan Siti Khadijah juga. Suka hati dia je. Khadijah isteri pertama. Siti Ruqayyah. Okey. Inilah anak-anak Nabi yang namanya Ibrahim datangnya daripada Maryah Qibtiyah. Baqinya itu datangnya daripada Sayyidatina Khadijah. Lalu kerana inilah satu-satunya isteri yang memberikan zuriat kepada Nabi, inilah yang paling Nabi cintai dan inilah yang paling menenangkan hati Nabi SAW. Dalam suatu ketika disebutkan bagaimana Sayyidatina Khadijah bukan sekadar menjadi isteri pertama, tetapi inilah yang menjadi pelindung pertama bagi risalah Islam yang datang kepada Nabi SAW. Di satu ketika, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, ketika mana Nabi turun daripada Gua Hira dalam keadaan menggeletar tubuhnya setelah bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu turun, baginda pulang ke rumah dan disebutkan dalam riwayat, bila baginda membukakan pintu, melihat Khadijah, maka separuh daripada masalah baginda kelihatan selesai hanya dengan pandangan pertama. Lalu hari ini kita orang perempuan kita belajar. Nabi pulang ke rumah, melihat Khadijah, hilang separuh masalah. Kalau kita pulang ke rumah, suami buka pintu, apa yang jadi? Bertambah masalahnya. Itu setuju kata Tuan Azrin kita insya-Allah. Sebab itu bila kita belajar daripada Sayyidatina Khadijah ini, wahai perempuan-perempuan yang saya kasihi yang berada di hadapan saya, hari kita belajar daripada Sayyidatina Khadijah, adanya menenangkan Nabi. Zammiluni, kata Nabi, selimutkan aku. Lalu diselimutkan oleh Sayyidatina Khadijah. Setelah diselimutkan, tidak cukup dengan pelukan yang menenangkan. Kata Sayyidatina Khadijah, engkau adalah orang yang baik. Engkau adalah orang yang memberi makan kepada orang yang miskin. Engkau adalah orang yang membantu orang-orang yang lemah. Nescaya Allah takkan pernah mensia-siakanmu, wahai suamiku. Lalu begitu, ini kata-kata yang nampaknya kelihatannya ringan, tetapi sangat besar implikasinya pada perjuangan Nabi SAW. Wahyu yang pertama jatuh di ribaan Sayyidatina Khadijah dan Khadijah menjadi perempuan yang menenangkan Nabi. Wahyu pertama tidak turun di medan peperangan, tidak turun ketika Nabi duduk di dalam masjid, tapi turun dan akhirnya ditenangkan dalam dakapan seorang wanita. Lalu kita hari ini, puan-puan yang berada di hadapan saya, mari kita mengambil pelajaran yang pertama daripada wanita yang namanya Khadijah. Cintanya itu ada dan menenangkan baginda. Hari ini, mari sama-sama kita muhasabah sejauh mana cinta kita kepada pasangan kita. Kerana hari ini, hakikat akhirnya itu hanyalah 2. Dalam bercinta, sama ada kita yang meninggalkan atau kita menjadi orang yang ditinggalkan. Sama ada berpisah dengan sebab bercerai ataupun akan berpisah dengan asbab datangnya kematian. Lalu apabila begitu hakikatnya, maka kitalah yang menentukan apa kenangan, apa legasi yang kita nak tinggalkan di belakang. Lalu moga-moga di senggangan masa yang ada hari ini, dalam singkatnya hayat yang hanya sekali ini, marilah kita belajar daripada Sayyidatina Khadijah. Untuk hayat yang sekali ini, kita berkhidmat tanpa syarat. Kita memberi tanpa berharap. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Jangan lupa like, share dan subscribe IKN HMI TV insya-Allah. Jumpa lagi. Wallahu a'lam.